Pada suatu petang di kampung durian runtuh, Upin dan Ipin sangat teruja menyambut kedatangan Ramadan. Mereka membantu Opa menyediakan juadah berbuka seperti kuih, kurma dan air sirap. Suasana menjadi meriah dengan Upin Ipin dengan semangat apabila menyediakan pelbagai juadah berbuka. Sebelum berbuka, Upin dan Ipin pergi ke surau bersama kawan-kawan untuk belajar tentang puasa dan bersabar sepanjang hari. Walaupun perut mereka lapar, mereka tetap gembira kerana dapat berpuasa bersama. Upin Ipin begitu asyik dengan pengajian yang disampaikan oleh ustaz dengan baik sekali. Apabila azan maghrib berkumandang, mereka berbuka dengan penuh syukur. Opa tersenyum melihat kegembiraan mereka. Pada suatu petang di kampung durian runtuh, Upin dan Ipin sangat teruja menyambut kedatangan Ramadan. Mereka membantu Opa menyediakan juadah berbuka seperti kuih, kurma dan air sirap. Suasana menjadi meriah dengan Upin Ipin dengan semangat apabila menyediakan pelbagai juadah